Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ni kita live lagi. Ini ada keperluan dan juga kesihatan mendorong saya meneruskan dengan live ini. Okey. Dan tajuk yang saya nak bincangkan pada malam ini ialah falsafah perubatan homeopati. Memang betul, homeopati adalah satu sistem perubatan. Alopati iaitu ubat yang biasa kita jumpa di hospital kerajaan, dan kebanyakan sistem perubatan di klinik yang kita panggil perubatan moden. Saya tidak mahu gunakan perkataan moden. Pada homeopati kita panggil ubat di hospital tu, sistem perubatan di hospital dan klinik-klinik kerajaan dan banyak klinik-klinik lain kita panggil dia alopati. A-L-L-O-P-A-T-H-Y, alopati. Sama ada dia moden tidak, saya tak mau sentuh situ. Saya serahkan kepada orang yang boleh membaca, orang yang boleh berfikir, orang yang rajin berfikir, orang yang open-minded, orang yang merdeka untuk membuat penilaian. Saya asalnya menggunakan alopati. Ialah anak pejabat kerajaan, lepas tu kerja dengan kerajaan. Saya mempunyai orang kata satu kita boleh dapat khidmat daripada hospital, bahkan hospital pakar, kerajaan itu doktor pakar, sebab kita warga kerajaan. Tapi saya tidak kata alopati itu tidak bagus. Saya juga tidak mengatakan alopati itu bagus. Yang saya mahu katakan ialah setiap perubatan atau sistem perubatan ini ada baik dan ada buruknya. Jadi saya lebih percaya kepada homeopati, walaupun saya terlatih sebagai seorang jurutera elektrik. Jadi bila saya sakit kemarin, itu saya dah ceritakan dulu. Saya tidak bercara nak ceritakan sejarah bagaimana saya masuk homeopati. Malam ni saya nak menerangkan falsafah homeopati. Okey. Kalau dulu, masa kecil-kecil dulu, saya pergi bila sakit saja pergi ke klinik. Masa tu kita dapat pergi ke klinik daripada Jasin, saya pergi ke Melaka, Pekan Melaka, untuk mendapatkan itu perubatan. Bagus, masa tu memang bagus. Kalau setakat kita batuk, semua tu okey. Dan ada lama-lama ada sakit-sakit yang angkat berat sikit. Dan tu kita tengok, kita berulang-ulang, sebulan sekali ke terus,
mendapatkan rawatan. Dia tidak ada, saya tidak tahulah baik ke tidak, tapi oleh sebab kita membangun masa kecil dulu, sistem kita tengah kuat, jadi sakit itu barangkali ubat itu pun ada peranan, yang doktor alopati itu beri ada peranannya, dan badan kita sendiri ada peranannya, main peranan lagi penting. Jadi campur ini dua, jadi kita sihat. Bila dewasa di kolej, saya main bersukan, main bola untuk kolej, pergi sampai ke Singapura lawan bola, pergi ke luar negara mewakili persatuan pelajar-pelajar Malaysia untuk bermain sukan bola terutama. Jadi itu badan kita kuat. Jadi bila saya balik daripada US dulu, itu saya rasa kurang sihat, dan saya diperkenalkan dengan homeopati. Jadi ringkaskan, homeopati dapat menunjukkan dalam 2 rawatan saya baik terus dan boleh terus aktif dalam sukan. Dan saya terus aktif. Dan saya tengok kelemahan-kelemahan saya yang selama ini ada. Misalnya kejap-kejap kena sakit tekak, kejap-kejap kena sakit kepala, kejap-kejap kadang-kadang kena soal usus, berak-berak dan sebagainya. Bila saya rapat dengan homeopati, kemudian saya belajar homeopati, saya mengamalkan homeopati strict. Saya bila amalkan suatu tu, saya very strict. Jadi saya dapati benda ni dah hilang daripada saya. Hingga hari ini, terus terang saya cakapkan, saya tidak ingat lagi bagaimana rasanya sakit kepala tu. Harap tak kena lagi lah. Tapi saya terus terang saya cakapkan, saya terlupa bagaimana sakit kepala tu rasanya. Di umur yang semacam ini, saya boleh drive lagi malam. Kalau tidak ada speed limit tu 140 biasa. Malam drive seorang-seorang. Kalau dulu saya memang sentiasa cergas saja. Sekarang ni ada masa-masanya saya kena berehat sikit. Tapi masa saya sihat, cergas, saya boleh drive 100-200 km seorang-seorang, lagi lebih kurang 140, 120, 160 kadang-kadang. Tengok keadaan lah. Dengar JPJ nanti dia mark dengan saya nanti. Tapi itulah, boleh. Dan soal menulis, membaca ni, tiap-tiap malam saya masuk tidur pukul 12 tengah malam ataupun 12 tengah malam, dan bangun subuh, and tak ada tidur siang hari. Still what I am, as you see me now, itulah saya. Tapi kadang bila nak buat live ni, sekarang ni saya kena berehat sikit. Maknanya saya kena tenangkan diri saya. Kalau dulu tu orang kata dalam keadaan kolang kabut tu saya boleh sesuaikan diri. Sekarang ni kena bersedia. Itu je. Jadi malam ini tajuk saya ialah homeopati menyembuhkan. Homeopati, saya tak boleh kata perkataan murah. Nanti orang yang menjalankan membuat perniagaan homeopati marah saya. Sebenarnya perkataan tu murah, tapi saya gantikan dengan perkataan mampu. Homeopati menyembuhkan, mampu, termampu, dan selamat.
Jadi menyembuhkan maknanya sakit itu, kalau misalnya lah kita kena asma, kita berubat, kena asma ke, kena lain-lain sakit, macam sakit kepala apakah, migrain, kita ubat 2-3 kali, ubat baik, sakit itu tidak mudah nak datang balik. Tidaklah kata setiap minggu, setiap bulan kena datang, penyakit itu akan datang. Tidak. Mungkin 1-2 tahun. Mungkin macam saya cakap terang-terang je. Daripada mula saya belajar homeopati, tahun 1977, saya tamat, ujung tahun tu, sampai sekarang, sakit kepala yang saya pernah rasa dulu tu, saya dah lupa rasa dia. Sakit tu saya dah lupa bagaimana. Kadang kita tak mau juga takbur, akan datang nanti pada muka katanya, tapi dah lupa. Begitu juga kalau misalnya dalam keadaan susah, orang kadang-kadang kita tengok orang susah, kita nampak. Tapi dengan homeopati ini, dia membuatkan kita normal. Walaupun ada beban di depan tu, kita tetap boleh hadapi. Tidak begitu terkesan. Begitu juga soal kesihatan. Macam subuh sadar, lepas tu petang tak tidur. Boleh kata tak tidur. Boleh saya katakan saya tak tidur petang. That has been my life. Malam pukul 8 lepas maghrib saya dah start macam ni. Sama ada saya buat live, saya buat video call, adapun saya buat pembacaan sendiri. Kadang tengok badminton. Dulu rajin dia keluar, sekarang dah malas nak keluar. Saya lebih suka duduk di rumah dan buat sesuatu. Jadi itu yang dikatakan menyembuhkan. Kalau misalnya kita sakit kepala hari ni, kita kena migrain hari ni, bulan depan datang balik, kena lagi pergi hospital, itu bukan menyembuhkan. Itu dia benamkan sakit itu. Sakit itu tetap ada. Rasa sakit itu dia benamkan. Jadi seolah-olah kita makan, bila kita makan ubat tu baik. Tidak baik sebenarnya. Sakit itu tetap ada, tapi rasa sakit itu terbenam. Itu dibenamkan. Jadi tidak baik. Homeopati, macam saya cakap tadi, daripada tahun 77 sampai sekarang ni, boleh katakan saya tidak, sikit-sikit tu mengalir ada lah. Kita tahulah ini nak sakit kepala ke ni, tapi tidak. Habis saya beritahu. Begitu juga kesihatan kita. Kita rasa ceria ataupun kita rasa berduka sahaja, kita boleh, ada ubat dia untuk menceriakan kita. Bukan drug. Dia bukan drug. Dia buatkan kita punya circulation bagus. Dia buatkan kita punya minda terbuka. Circulation dalam otak kita baik. Kita okey lah. Soal GERD, gastrik apa semua tu, dulu apa sakit yang saya tak ada. Bila pergi bermain tu, bila belajar tu kadang-kadang makan kita lupa. Jadi itu sebab pelajar dan orang yang main-main ataupun bersukan yang tidak official, dia terlupa makan. Jadi gastrik tu memang ada. Angin tu berkeroncong. Alhamdulillah dapat selesaikan. Perut boncet saya tak dapat. Perut boncet saya tak dapat. Banyak orang tanya kenapa perut boncet tu tak ada selesaikan. Saya kata yang itu saya tak pandang berat langsung. Kerana ada orang kata perut boncet tu bagus katanya. It shows dia panggil apa tu? Kemewahan. Tak apa dia maksudkan kemewahan itu. Wealth katanya. Kekayaan. Waduh, saya kata. Saya tak ada duit ni pun sebab perut boncet orang fikir saya ada duit. Jadi dia menyembuhkan.
Bila sakit itu menyebab, maknanya kalau satu orang tu kena budak-budak banyak kena asma, pergi dekat hospital tu. Pergi ke mana-mana hospital. Saya boleh challenge. Tiap-tiap hospital pergi, masuk pukul 9 malam, tunggu sampailah pagi tu. Memang ramai datang sebab asma. Katanya. Yang dah terdiam je. Kalau kita gajian tanyalah. Asmatik. Itulah keadaannya. Salah sikit makan, kena. Salah sikit pergerakan, kena. Misalnya dia pergi balik kampung. Misalnya balik kampung tu perjalanan mengambil masa 2 jam, 3 jam. Lepas tu jam. Balik Kuala Lumpur, dia dah stres. Boleh kena asma. Kalau ambil homeopati, itu asma tidak datang. Kalau datang pun sikit-sikit saja. Kalau kemungkinannya tak datang. Hinggalah keadaan dia betul-betul lemah. Itu dipanggil cure. Itu dipanggil cure, bukan suppress. Ubat-ubat lain without exception, dia suppress. Lambat laun dia naik. Saya akan ceritakan bagaimana ini tidak suppress. Homeopati tidak suppress. Jadi homeopati menyembuhkan. Apa saya maksud? Apa sebab dia menyembuhkan? Saya akan terangkan lepas ini. Kemudian mampu. Mampu. Murah. Dia murah ni. Jangan harapkan perubatan homeopati murah. Tidak. Nak beri tu, ligat kepala kita kena fikir. Baru kita tahu apa ubat nak bagi. Pergi hospital berlain sama sekali. Kalau sakit kepala dia dah tahu ada 4-5 jenis ubat, itulah dia bagi. Homeopati tidak. Cakap sakit kepala je, ada 5-60 jenis ubat yang boleh untuk orang sakit kepala. Pilih salah satu yang sesuai dengan orang itu. Kalau pergi hospital, kita kata sakit kepala, budak sakit kepala ke, orang tua sakit kepala ke, lelaki sakit kepala ke, perempuan sakit kepala ke, orang Melayu sakit kepala ke, orang puasa sakit kepala ke, orang India sakit kepala ke, orang India lepas minum toddy sakit kepala ke, orang Cina yang lepas berjudi sakit kepala ke, ubat lebih kurang sama saja. Sakit kepala akan hilang. Dia matikan rasa sakit kepala itu, dimatikan. Hilanglah kita sakit kepala. Besok pergi berjudi balik, kena balik sakit kepala. Besok dia berlapar saja, sakit kepala baliklah. Besok dia kena panas, dia sakit kepala baliklah. Jadi that sakit kepala tadi tu being suppressed, not cured. Dalam homeopati, you datang sakit kepala, katakan saya datang untuk sakit kepala. Dia tanya saya, tengok ni Pak Cik ni berapa umur lah, makan apa, bila kena sakit kepala, bila kena tu macam mana rasanya, apa yang boleh menghilangkan sakit kepala tu, macam-macam tanya dia. Nak ambil kes tu tidak kurang daripada 15 ke 20 minit. Kalau misalnya kurang terang cakap, tak pandai menerangkan, mungkin setengah jam satu kes. Susah ambil kes. To practice allopathy is easy. I stand on what I say. To practice allopathy is easy. To learn allopathy, to be a doctor, it may be difficult. Kalau tak ada 10A SPM tu saya itulah. You have to be very good student lah. Homeopathy, to learn it is not as difficult as
MBBS. To practice it, it is 1.5 times or even more difficult than allopathy. Satu orang datang, saya datang, saya kata sakit kepala. Bila kata sakit kepala, buka repertory, ada lebih daripada 50 jenis ubat yang boleh saya makan untuk hilang sakit kepala. Which one is mine? Which one is suitable to me? Ada kena tanya. Pagi ni berapa umur? Malam cukup tidur ke tidak? Kalau kita tak cukup tidur, mungkin Pak Cik ni barangkali sakit kepala sebab tak cukup tidur. Tak cukup tidur dah satu hal. Apa pasal Pak Cik tak cukup tidur? Teringatkan makcik ke? Makcik dah tak ada. Malam semalam kemarin anak-anak buat hal ke? Memikirkan hal anak-anak, memikirkan hal-hal cucu-cucu. Lain sebab, lain ubat. Daripada 50 tu kena pilih tu. Tak cukup tidur. Tidur nyenyak betul ke? Tidur pakcik ni, tidur ayam ke? Ataupun tidur mati sampai subuh? Lain ubatnya tu. Habis tengok pakcik ni pula. Dia tanya 2-3 kali baru pakcik boleh jawab. Oh, pakcik ni dia dah ketinggalan dah. Dia tak boleh fokus. Lain ubatnya. Itu sebab mengambil masa 15 ke 20 minit, 15 ke setengah jam, 15 minit ke 30 minit, biasa mengambil kes dalam allopathy, dalam homeopathy. And that makes it difficult. Kemudian kita tengok dia punya aura dia. Mata dia, jawapan dia, suara dia, sharp ataupun tidak. Nama pakcik siapa? Zainal. Slow je, nak mati untuk dia. Lain ubat je tu. Kalau dia kata, siapa nama pakcik? Zainal. Sharp and fast. Lain ubatnya. That makes it difficult. Itu sebab bila kita bagi ubat tu betul-betul personalize pada orang itu. Customize untuk dia. Bila kita bagi, that is where you get the cure, not suppression. Cure. Remember, kalau ada doktor-doktor allopathy dah dengar ni, ingat, cure. Homeopathy give you cure, not suppression. Cure maknanya kita datang lama, kemudian boleh datang balik lah. Tidak macam misalnya orang perempuan kena datang head. Bila banyakkan 7 daripada 10 orang perempuan bila datang head, ada sengugut. No problem. Sengugut ada. Kalau allopathy ambil painkiller ada. Bulan depan kena lagi, ambil lagi painkiller. Bulan depan kena lagi, setahun lagi pun ada juga. Kuatkan sikit ubat tu. Lama-lama dia panggil injection nanti. Kalau ada lah, saya tak tahu ada tidak. Homeopathy, they study. Okay, you kena senggut ya, okay. Daripada bila kena senggut dia? Daripada mula-mula ke datang head, ataupun bila dah dewasa ke, ataupun bila dah beranak penak ke, berada senggut ni? Kita tanya. Lain stage tu, lain ubatnya. Senggut ni mana? Berapa hari? Sebelum datang head ataupun sebelum datang hingga ke 2-3 hari selepas datang. Lain ubatnya tu. Lain potensinya. Lepas tu ada orang senggut dia boleh tahan. Ada yang tak boleh tahan. Ada yang dia bila senggut dia balik, dia ambil cuti kerja. Kalau dia tak bekerja, dia duduk rumah, dia akan tidur, tutup lampu. Itu nasib kalau dia dah bersuami, ada anak-anak tu, nasib kau dah tak makan. Pergi belilah kedai. Dia tidur 1-2 malam, 1-2 hari, lepas tu pun dia baik. Itu dah berulang. Ini saya biasa ni katanya. Kalau kena datang tu, paling kurang satu malam kena tidur lah. 1 hari kena tidur. Tidur je dah. Ada tidur pula, ada yang boleh terang-terang, ada yang kena gelap. Lain ubatnya tu, antara satu dengan lain tu. Adik kita study semua, kita bagi ubat.
Dan saya berani kata selepas 1-2 kali ambil, 2-3 bulan lagi dah tak ada lagi lah. Kalau ada pun makin kurang, makin kurang senggugut itu. Akhirnya cure. Akhirnya sembuh. Itu yang dikatakan dia menyembuhkan. Mampu. Okey, ni mampu. Ini 1 botol. Saya ambil 1 botol ubat. Saya tunjukkan. Ini asid nitrik. Asid nitrik ini kos dia tidak mahal. 1 botol ni tidak mahal. Ini 100 ml. 100 mililiter. Tidak mahal ni. Ini 100 orang boleh makan. 100 orang. Kalau 1 botol ni 100 ringgit harganya. Kalau boleh makan 100 orang, banding 1 orang 1 ringgit je lah. Itu yang murahnya tu. Dan dia duduk dalam botol ni tahan lama 2-3 tahun. 2-3 tahun. Itu murahnya. Tapi kita dah proses lah, dah jadi ubat obati. Ini asid nitrik. Untuk orang yang tumbuh ketuat ni kita boleh bagi ni. Itu yang dikatakan mampu. Patutnya mampu. Kalau kita terpaksa bayar lebih, itu sebab eksperti. Nak menentukan sakit itulah ubatnya yang diperlukan. Macam saya katakan, mengambil masa antara 15 ke 20 minit, kadang 15 ke setengah jam. Kalau kes teruk sampai 1 jam kita ambil, itu you have to pay for the expertise. Itu yang mahal tu. Ubat ni tidak mahal, expertise itu yang mahal. Memang susah. Kalau doktor alopati boleh ambil 50 kes satu hari, homeopati, kalau you want to be effective, saya hanya boleh ambil 10 ke 15 saja. After that you are finished. Satu hari saya hanya boleh ambil antara 10 patient ke 15 patient saja. Lepas itu kita tidak kompeten lagi. Lemah. Penatlah. Itu dia. Itu homeopati. Jadi kita naikkan harga sikit lah. Nak buat macam mana? Kalau tidak nanti jalan kaki nak pergi klinik. Jadi dia tadi mampu dan selamat. Homeopati daripada cara ubat itu dibuat, dia tidak mewujudkan side effect. Macam ni kan saya kata nitric acid ni, saya boleh masukkan nitric acid ni, saya masukkan, katakan tengok, saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik. 10 titik. Saya campur air. Dari banyak, saya minum. Saya ambil sekali. 1 dos lah tu. Sekali ambil. Kalau saya tersalah ambil, saya termasuk 1 botol tu, 1 botol ni, saya termasuk dalam ni, saya campur air, minum, kesannya sama saja. Sekali ambil. Berapa kali ambil itu yang penting. Sekali ambil, sikit banyak, doesn't matter. Dia tak ada kesan sampingan. Jadi selamat. Selamat. Ini saya boleh terangkan lagi bila ada kes. Bila ada kes kan saya ingat. Hari ini saya nak terangkan falsafah homeopati ni dulu. Sebab apa? Banyak orang bertanya, banyak pesakit bertanya, pesakit banyak nak menyamakan perubatan homeopati dengan alopati. Perubatan yang dia datang pada saya dengan perubatan yang dia dapat di hospital. Okey.
Pertama, dari prinsip ni tadi, dia menyembuhkan, dia murah sepatutnya, dan dia selamat. Itu 3. Bagaimana dia berjalan. Ini yang paling penting ni. Doktor alopati, tiap-tiap sakit selalu dikata daripada luar. Ini germ punya hal, ini virus punya hal, jangkitan punya hal. Memang saya akui ada kes, ini kes yang paling baru dengan saya. Saya dengan anak saya, 2 orang anak saya, naik satu kereta pergi ke Melaka. Dalam kereta tu kita share minuman, mineral water. Saya tak tahu kan anak lelaki saya ni baru kena flu. Lepas dah minum semua, dia kata dia pun kena flu katanya. Saya diam je lah. Takut juga ni. Ini kereta dah tua, enjin tua, memang susah, senang rosak. Balik. Anak saya yang perempuan, umur muda lagi, mengadu pada saya dia dah kena flu. 1 hari medical leave, tak pergi kerja. Saya dah tahu tu, saya pergi ambil 1 dos Basilinum. Saya ambil Ferrompos. Alhamdulillah, ada terasa jugalah dia punya tekanan tu ada. Terasa juga lemahnya. Tapi saya tidak kena. Alhamdulillah. Minta-minta jangan kena lagi lah. Jadi, kalau di hospital, kalau menggunakan konsep prinsipal alopati, sakit, jangkitan, datang daripada luar, gunakan drug atau ubat untuk lawan sakit. Saya rasa anak saya dia share 1 botol. Anak apa salah kita share? Tapi dalaman saya kuat, saya tolak itu. Jadi orang sakit, memang yang trigger itu selalu datang daripada luar. Dia yang trigger itu datang dari luar. Tapi kalau badan kita sihat, kita boleh tolak. Kita boleh tolak. Itu sebab masa COVID tu ada orang kena, ada orang tidak. Ada orang kena cukup teruk, ada orang kena sikit-sikit saja. Tinggal lagi, itulah dah polisi kerajaan lah buat macam mana kan. Dan rakyat pun terpaksa ikut juga. Nanti saya komen kerajaan marah nanti. Tapi sebenarnya betul. Rakyat mesti diberi kebenaran, mesti diberi peluang untuk menyuarakan pandangan. Jangan kita ikut aja. Tak habis-habis kita dijajah. Tapi kita kata kita dah merdeka, tapi kita dijajah. Sekarang penjajahnya ialah dalam kes COVID tu WHO lah. Siapa di belakang WHO tu, itu lain cerita. Sama penjajah. Yang kita benarkan kita dijajah. Kenapa kita tak kata kita tak mau? The whole country, there's no vaccination. We'll take care of ourselves. Okey, tak apa. Nanti kerajaan marah saya. Jadi bila dah melarat macam ni, saya pun terlupa. Tadi prinsip dia. Jadi kalau ada jenis 3-4 jenis sakit, 3-4 jenis ubat lah kita kena ambil. Sebab apa? Kalau 3-4 jenis sakit, maknanya 3-4 jenis virus. Ya, kena betulkan. 3-4 jenis ubat lah. Dalam homeopati tidak begitu. Engkau sakit, dalam homeopati, bila kita sakit, maknanya vital force, kuasa hayat kita lemah. Apa kita buat? Kita bagi satu ubat yang diperlukan meningkatkan balik sistem kita, meningkatkan balik kita punya vital force, meningkatkan balik kita punya kuasa hayat. Kuasa hayat itulah yang melawan
penyakit itu tadi. Ataupun saya tidak mau gunakan melawan penyakit itu sebenarnya. Dia sepatutnya bila dia bagi ubat, bagi tincture, ubat homeopati, ubat itu akan meningkatkan kembali ataupun menguatkan semula vital force kita, menguatkan semula kuasa hayat kita. Kuasa hayat itulah yang mengembalikan kesihatan kita. Kuasa hayat itu mengembalikan, bukan kuasa hayat itu membaikkan sakit. Tak ada. Itu sakit memang dah ada dalam badan. Lagi satu, sakit ada dalam badan kita. Sama ada kita boleh lawan dia, kuasa hayat kita boleh tekan dia ataupun tidak. Itu saja. Kalau kuasa hayat kita kuat, vital force kita kuat, banyak kuman datang pun kita tak gaduh. Kita boleh lawan. Itu dia konsep homeopati. Jadi konsep homeopati, bila seorang tu sakit, apa kita buat? Kita bagi dia ubat supaya untuk meningkatkan semula vital force dia, untuk meningkatkan semula kuasa hayat dia. Kuasa hayat itulah yang akan mengembalikan kesihatan. Itu dia. Bukan kuasa hayat itu yang membaikkan sakit. No, it is not that way. Mengembalikan semula kesihatan. Okey. Jadi itu dia, itu prinsip dia yang pertama. Jadi berlain sama sekali. Jadi orang yang mengambil ubat saya, dia mengambil ubat homeopati ataupun yang mengendalikan ubat homeopati ini, di sini dia terperangkap. Jadi dengan nama sakit lagi, dalam homeopati tidak ada nama sakit. Kita hanya berpegang kepada dia punya gejala dia. Daripada gejala ini tadi kita buat satu rumusan. Daripada rumusan ini kita bagi ubat yang paling sesuai sekali dengan orang yang sakit ini. Dan ubat ini akan meningkatkan semula kuasa hayatnya, meningkatkan semula vital force-nya. Dan bila vital force ini kuat, bila kuasa hayat ini kuat, ianya akan mengembalikan kesihatan orang yang sakit tadi. Itu dia. Berlain sama sekali. Jadi misalnya kita katakan ambil budak-budak sekolah kan. Budak-budak sekolah ada yang maju. Yalah, kalau dulu tu ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Sekarang dia tak bagi lagi. Tak ada kelas A, kelas B, kelas C. Pendidik sekarang ni dah cerdik. Dia tak mau anak-anak murid di kelas-kelaskan. Tapi pada saya semua sama sajalah. Kalau kau dah mundur tu mundurlah. Jadi dia letakkan kelas-kelas itu. Dia bagaimana budak-budak ni tidak nak belajar. Padahal budak-budak ni bukannya bodoh sangat. Dia cuma bila dalam kelas tu dia tidak dapat concentrate. Cikgu mengajar tu macam orang menyanyi je dia tengok. Kadang-kadang cikgu mengajar ataupun pencara mengajar, dia duk fikir lain. Jadi tak ada concentration. Itu yang buat dia tak boleh belajar. Jadi kita kata dia bodoh. Apa kita buat ialah kita buatkan supaya dia ni boleh concentrate belajar dan boleh ingatan dia tu kita kekalkan lama. Dia boleh kekal lama ingatan dia tu. Jadi senanglah dia belajar. Jadi kalau dia mundur dalam pelajaran dia, apa susah-susah, bagikan dia. Mungkin dia tak boleh, dia mengantuk. Malam tadi tak boleh tidur. Tak boleh tidur sebab kulit dia gatal.
Jadi ini semua kena tengok. Jadi kita selesaikan masalah yang berkaitan. Jadi dengan sendirinya kesihatan dia meningkat dan dia boleh fokus dan dia boleh belajar. Itu dia. Jadi saya dah kata saya dah masuk ni bahagian di mana perbezaan cara perubatan alopati dengan perubatan homeopati. Okey, saya nak sentuh sikit lagi. Itu boleh kita ulang lagi kalau tak, so saya banyak tu panjang nak ceritakan. Jadi itu cara alopati mengembalikan kesihatan dengan alopati mengembalikan kesihatan berlain sama sekali. Okey, lagi satu saya nak itukan. Okey. Dah 40 minit. Dulu saya boleh tahan lama-lama bercakap ni. Saya boleh concentrate. Sekarang ni faktor umur dah kurang sikit lah. Itu kita kena itu. Jangan kata bagian berumur, saya akan sama cakap macam saya muda. Kata orang putih pun bullshit. Jangan bodohkan orang. Kau tua-tua, pemikiran akan slowly dia akan menurun. Jangan cuba nak akalkan orang. Jadi itulah, kalau misal siapa juga nak handle ubat alopati, ubat homeopati, terutama ubat yang saya keluarkan ni, itulah ubat homeopati yang saya keluarkan ni mengikut prinsip homeopati, iaitu dia menguatkan vital force ataupun kuasa hayat badan kita keseluruhannya, termasuklah otak kita, dan dia vital force yang kuat ataupun kuasa hayat yang kuat itu akan mengembalikan kesihatan. Membaikkanlah sakit kita. Tapi sebenarnya perkataan membaik itu tak dipakai. Mengembalikan kesihatan. Ni jap, saya baca ni. Assalamualaikum Prof. Ada tak ubat untuk hernia? Ada, insyaAllah. Baru tadi saya hantar pada satu orang customize untuk hernia. Boleh tak datang jumpa? Boleh. Siapa dia? Syukan. Boleh Syukan, anytime. Just give me a call. Buatkan appointment. My assistant will help you anytime. Before you come, we can call, we can talk also. Kita boleh cakap macam ni, video call ataupun cakap telefon. Kadang-kadang tidak perlu datang pun. Ini kanser prostat ni. Baru bila saya cerita pasal prostat, ada orang datang. Ini saya tak tahulah. Forgive me lah. Kadang-kadang kita tak tahu siapa yang cakap ada kanser prostat apa semua tu. Adakah doktor tu? Kadang-kadang dekat hospital tu banyak doktor baru. Prostat pun kadang-kadang dia tak kenal pun. Allah. Ada seorang datang, dia kata dia prostat dah tahap 3. Saya selidik, kata, maybe you have prostate problem, tapi your main problem sekarang ni bukan prostat tu. You punya puni kencing dengan you punya saluran kencing tu saja problem you. Ambil ubat, saya katakan ambil ubat ni, kalau apa-apa hal beri telefon. So far dia tak telefon, okey lah tu. Bila kata ada prostat, dah sibuk nak buat prosedur. Tahap apa prosedur pun saya pun tak tahu. Prosedur ni perkataan sampai pasien pun pandai ada nak buat prosedur tu. Tak dia faham ke tidak apa yang doktor tu maksudkan prosedur tu. Targetnya itulah. Kalau confirm kanser,
bedah aja lah. Allah, saya harap saya tidak menidakkan peranan hospital. Ada peranan hospital, memang berperanan positif. Tapi barangkali ada benda yang perlu dibuat lah situ untuk meningkatkan lagi kecekapan perubatan di hospital itu. Saya pun kadang pergi hospital juga. Kadang kalau kita nak scan, nak x-ray, kita nak tahu, nak tengok betul tidak tulang ni dah patah. Nak tengok betul tidak betul tulang itu ada tumbuhan. Kita cakap begitu je, kita tahulah ada tumbuhan betul, kita boleh rasa. Tapi kalau kita nak terang lagi, pergi scan lah. Ada tu. Memang ada ubat pun. Kadang-kadang nak harap ubat homeopati saja. Kadang-kadang sakit terlalu sangat, tak tahan, ambillah painkiller. Jadi antara alopati dengan homeopati ni boleh komplement. Itu yang kita kata complementary. Tapi silapnya sekali ini, dia meletakkan alopati itu atas, yang lain tradisional ni di bawah. Dia tidak begitu. Saya tidak menerima itu 100%. Pada saya begini, alopati, homeopati, startup, termasuklah urut dan lain-lain. Masing-masing ada peranan dia. Yang saya katakan startup ni keberkesanan tu. Kalau misalnya satu orang patah, pergi pada Pak Mat, Pak Mat duk urut je, baik, betul boleh berjalan. Apa? Kita nak nafikan Pak Ahmad ni bodoh? Kita nak nafikan Pak Ahmad ni pakai hantu? Janganlah kita dibodoh-bodohkan. Pak Ahmad, si Binah ni tadi dah patah, tak boleh jalan. Pak Ahmad pergi urut, dah baik, dah boleh jalan. Bukan dia boleh jalan setakat itu, seterusnya dia boleh jalan. Apa masalahnya? Kita akui Pak Ahmad ni hebat. Apa nak kecilkan Pak Ahmad? Apa dengan apa tu, bila orang kata dia doktor pakar, kita berani bayar dia beribu ringgit untuk nak betulkan seminar ni tadi. Ambil x-ray dia lah, masuk casting lah, bagi ubat painkiller lah, apa semua. Buinah balik. Bulan depan datang, nak tengok balik. X-ray balik, tulang ni dah bercantum ke tidak, bayar beribu ringgit. Itu doktor pakar. Kita akui, bukan main akui. Tuan, bukan main hormat. Jalan bertunduk-tunduk depan doktor. Pak Ahmad ni tadi kita nak sepakkan aja. Pak Ahmad datang pakai kain aja. Padahal Pak Ahmad ni lebih hebat daripada itu apa tu, yang kata doktor pakar tulang ni tadi. Lebih hebat. Kenapa kita tidak mau akui Pak Ahmad? Pak Ahmad Melayu. Pak Ahmad orang kampung. Itu bodohnya kita tu. Pada saya akui. Tengok kebolehannya. Pak Ahmad boleh pegang-pegang betulkan aja. Apa Pak Ahmad pakai? Itu Pak Ahmad punya expertise. Itu dia punya expertise. Bukan dia boleh buat seorang, dia buat banyak orang. Saya pernah pergi satu tempat, satu van orang datang, semua masalah kaki, masalah tulang. Yang tukang urut tu pergi, tu tak sampai 2-3 jam semua dah selesai. Di jalan balik, di depan mata saya tengok. Datang petempang-tempang, menyingai sakit, balik saja ketawa, boleh jalan. Kenapa kita tak panggil itu Tok Mat? Kita bagi Pak Ahmad RM10 aja, RM20 aja. Apa? Yang tadi tu kita bayar, yang kita ketua pakar kita bayar beribu. Yang Pak Ahmad RM10, RM20 pun kita, 100 pun kita takut nak bayar. Apa pasal? Mana kemerdekaan kita? Yang kita kata dari merdeka,
Fikiran kita tak pernah merdeka lagi. Pada saya, Pak Ahmad boleh buat, Pak Ahmad pakar. Habis cerita. Stop. Kalau Mak Mina boleh selesaikan orang ada fibroid dengan urut dia, let it be. Bayar. Daripada kita pergi surrender, pergi operate, habis dekat 10,000, baiknya belum tentu tahan lama, datang balik. Apa salah kita bagi kepada Mak Minah ni sikit? Akui dia, ni pakar ni, bidan ni. Sekarang ni bidan pun kita tak ada. Itu pandainya kementerian kita. Saya tak boleh cakap banyak, nanti saya melalut nanti.